Nama apa? Capang. Nama Capang. Oh, nama Capang weh. Nampak kan? Nampak Capang lah. Nampak. Nama betul ya? Nama betul apa? Ikuan. Nama betul Ikuan. Hmm. Nama betul Ikuan. Ikuan dari mana Ikuan? Dari Palih. Dari Perlis. Orang Perlis. Orang Palih. Tapi yang boleh belorat yang macam Penang boleh. Nama orang duduk sini. Nama orang ni. Umur apa lah ni? Rahsia. Umur rahsia. Rahsia. Umur rahsia. Bisik. Serius lah? Tak nampak legit tu. Nampak macam 20 lebih 20 ni tu. Memang Serius? original lah macam tu lah. Serius. Tak tipu. Ni random. Sebab aku jumpa dia pun random. So aku interview pun random lah. Pernah bercinta? No. Pernah. Dengan dia lagi ke dah betul lah? Betul. Betul ya? Betul. Muka macam ni. Muka cahang ni ni. Tak kena. Lagi dalam komen ambil kecau ni. Macam mana boleh putihkan dia tu? Tak sepadan lah. Tak sepadan. Kau suka dipujuk. Tapi aku bukan jenis macam tu. Orang tak suka tak suka pujuk lah. Aku kan tak suka memujuk. Aku kalau macam aku dah salah, aku pujuk lah. Kalau aku tak salah, tak pujuk lah. Macam aku perempuan memang macam tu. No. Tak boleh kata, tak boleh kejam. Oh, faham. Diorang ni dah ramai. Oh, faham. Contoh, kalau dia tengok video ni lah ni, tiba-tiba lalu FYP dah. Dia scroll lalu FYP dah. Apa yang Han nak cakap kat dia? Jaga diri elok-elok. Minta maaf lah dari ujung rambut sampai ujung kaki kalau banyak buat salah. Tak faham dia apa semua kan. And yeah, you deserve better daripada orang lah. Orang tak patut buat macam tu. Apa semua orang patut faham dia. Tapi diri orang pula bukan jenis macam tu. Jadi itu saja, jaga diri and Kata-kata hari ni. we do this for the local.